Periuk ke? Alas kaki ke? Baju putih kena sambal, kena kicap, kena kunyit pun boleh. Cadar pula terkena air kencing ke, kena darah head ke, terberak ke, terkencing ke, terkena air ke, semua boleh. Baju kena watercolor pun boleh. Beg sekolah kanak-kanak kan biasalah mengganas. Kena pen, kena pensel, kena kotoran. Boleh. Bantal bucuk you all, bantal bucuk. Yang kotor-kotor macam ni, yang lama tak basuh. Daki, karat, peta semua ada. Boleh. Kasut, ini makanan ni. Jangan risau, jangan kata baju putih, baju color-color pun boleh. Tapi color dia tak ada tukar color hijau. Color tetap nampak cantik, berseri, macam baru. Tarik lalat, berdaki, boleh. Ini ada pelik sikit. Macam-macam kotoran ada. Dengan sambal lah, dengan kunyit lah, dengan air lah, maka pun ada. Semua boleh. Tawel mandi, bau kepap jadi wangi. Yang kotor berdaki boleh hilang. Jangan kata tawel. Ni kain buruk pun boleh. Kain buruk jadi kain baru tau. Bukan tu aja. Ada macam-macam jenis kotoran yang sabun badang ni boleh mengejakan dia. Baju mekanik boleh, yang kena minyak-minyak tu kan. Sofa berkarat berdaki boleh. Lampu kereta kuning dia basuh sendiri padahal tak suruh pun. Jadi pendek kata macam-macam lah. Terkeluar Leo. Benda ni benda betul sebab testimoni yang cuba sendiri. Bukan seorang dua orang tau, beribu-ribu. Benda berjadi. Nak kata apa? Sabun badang makeover.